Hadis 18. Takwa dan akhlak mulia. An Abi Zarin Jandubi bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqwa haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanah tamhuma wa khaliqin nas bihulukin hasan rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ma'din nusahi hasan sahih. Maksud hadis, terjemahan daripada Sayyidina Abu Zar Jundub bin Junada dan Sayyidina Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Susulkanlah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan menghapuskannya, dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Beliau berkata hadis hasan. Dalam sebahagian naskah hasan sahih. Huraian hadis. Hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara utama, iaitu 1. Sentiasa bertakwa kepada Allah SWT walau di mana sahaja berada. 2. Bersegera melakukan kebaikan setelah melakukan kesilapan. 3. Bergaul dengan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa ialah takut kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa boleh menjadi benteng seseorang daripada menerima azab Allah SWT.